Ini hotel bajet paling perform kita orang pernah pergi. Kalau tengok, dia sebenarnya dekat shop lot je. Tengok belah kiri ni shop lot, belah kanan pun shop lot juga kan. Tapi dalam dia, ya Allah, punyalah cantik. Lupa nak ambil gambar lobby, tapi ni hallway dia. Cuba tengok pula dalam bilik. Sekejap kita buka pintu. Tengok bilik dia, ya Allah, besar. Siap ada dapur lagi. Kebanyakan hotel memang tak bagi masak, takut bau lah apa kan. Ini memang dia bagi masak, ada dia bagi induction cooker. Sekejap lagi kita tunjuk. Ni induction dia, siap ada dengan hood. So memang tak ada masalah bau lah. Ni dia punya periuk, pinggan, mangkuk. Maksudnya dia memang suruh makan dalam ni. Sekarang nak tunjuk dia punya ruang bilik pula. Ni kita duduk depan. Ni kita duduk belakang sikit. Dan ni kita pakai kamera 06. Kamera 06 ni tak cantik sangat sebenarnya. Tapi nak tunjuk saiz sebenar bilik dia. Kadang-kadang hotel bajet ni nak solat pun tak muat. Terpaksa solat atas katil. Tapi yang ni depan katil ni bukan setakat solat. Nak main lari-lari pun boleh juga. Dah kita kembalikan ke kamera asal lah kan. Tetap nampak besar juga. Lepas tu yang bestnya hotel ni, dia bukannya setakat besar, tapi dia memang cantik. Tak macam hotel bajet biasa. Kalau tak percaya, kita judge daripada tandas dululah. Ni tandas dia nampak memang putih, bersih lah juga kan. Sinki dengan cermin, kalau nak bersiap dia letak kat luar dengan fluted wall dia tu memang nampak cantik. Lepas tu nak tempat nak gantung-gantung baju. Kalau korang tak clear sangat macam mana layout bilik tu, macam ni. Tempat berdiri ni dekat katil lah. Lepas tu ni yang dapur tadi dengan TV kat depan. Lepas tu kat ujung ni ada work table juga. Bilik ni siang cantik lah, tapi kalau malam atau kita tutup blind, dia lagi nampak estetik dia tu. Bolehlah kita try shot-shot lain sikit.